dia jadi pelik. Masa dikaji sejarah macam ni, dari mana muncul, dari rekod mana, dan idea siapa, tak tahu punca macam mana. Akhirnya jadi keliru. Macam tu sekali. Bahawa kita ni, itulah akal kita ni lah sebenarnya. Cikgu-cikgu ni ada di sini, ada sebagai cikgu. Anda, cikgu tanya, cikgu pun dah lima. Masa saya pergi, mereka tanya, macam mana nak betulkan sejarah, nak ajar macam mana? Buku macam tu sebut. Satu, kita kena bacaan macam ni lah, sentiasa sebut, sebarkan, supaya akhirnya masyarakat kritik elemen-elemen yang tak sama dan mahu supaya perubahan berlaku. Dan dia rasa dia bergantung pada kritikan-kritikan, cadangan-cadangan. Dan dia juga menyebabkan, kita kata masuk dalam media sosial, cikgu ni suka media sosial. Ada style joget-joget pula cikgu sekarang di sekolah. Biar mereka baca juga sejarah. Oh macam ni. Dan saya ingat pengaruh sejarah yang saya terangkan tu kuat. Orang mudah percaya propaganda saya. Cakap macam tu, oh betul kan, macam ni sejarah, terus percaya. Media sosial bahaya. Jadi tersebar. Dan ramai peminat dah, dia kata, yang tahu sejarah macam tu. Jadi dia boleh sebar pada orang lain. 16,000 ni, dia angka tu mungkin menyebabkan ramai lagi yang tahu sejarah. Dan ini dah akan membentuk pemikiran. Bila cikgu mendapat pemikiran macam tu, walaupun dia kena ajar sejarah yang mungkin tak sesuai apa semua, tapi dia boleh cerahkan sikit pada pelajar dia macam ni sebenarnya. Walaupun sekecil-kecil kesannya, kepada sekecil-kecil bilangan pelajar, dia boleh sampaikan. Itu maknanya yang sangat besar. Saya ingat itu saja. Kalau kita tahu dari segi British ni memang kawalan dia terhadap agama ni adalah satu langkah yang paling efektif sekali dia buat. Memang dia takut pada golongan agama, golongan ulama sebab itu. Saya cakap dari segi kemerdekaan itu sasaran dia, kelompok. Golongan agama ni